Assalamualaikum, selamat malam peminat saya semua. Hari ni hari Jumaat, tepat ni bulan ni 2568 bersama dengan tepat 9 Zulhijjah 1440 Hijrah. Malam ni mai dengar berita nah. Kita pergi di Masjid Al-Aqsa. Hari ni di masjid orang di West Bank nah, pakat pergi semaya di masjid hari ni. Semaya raya nah. Semaya raya haji, raya Kurban nah. Hari Jumaat hari ni di Al-Aqsa nah, 80,000 orang. Serata West Bank pakat pergi semaya 80,000 orang nah. Walaupun Fort Isra sekat tengah jalan, tok dan banyak dan nak masuk di siapa masjid tu payah. Payah nah. Dia tengok bak cacun lagi. Banyak perkara dia tengok sekat nah. Tapi orang ke semaya tu siapa juga 80,000 orang. Boleh jadi lebih pada tu lagi nah. Semaya raya di Al-Aqsa hari ni. Kita pergi tengok balik Rozah. Dalam Rozah pun rakyat Rozah, orang Rozah pun pergi semaya juga. Semaya dalam masjid hak utuh baik tu. Bukan dalam masjid, tak pai masjid. Masjid utuh bih dah. Tapi ada orang Rozah pergi semaya, pakat semaya di dak pai masjid. Jadi padan. Tu. Lambai menah tak Pak Lan masjid pakat semaya gitu. Tak ada banyak mana, tapi banyak tempat juga semaya di Rozah. Berita tu baik kata nak makan daging kerbau le Rozah ni tak boleh, tak ada asam. Tak ada sikit habuk nah. Tu. Ni orang Rozah nah. Kita kenyap kita boleh kerbau. Nak esok bakal makan aduh, mewah lah kita nah. Makan hak tak habis. Tu tapi orang Rozah tak ada barang nak kerbau nah. Tak ada langsung nah. Tu. Hak ni di Rozah. Habis timbang tu kita pergi tengok hak duk berdeh duk dalam Rozah nah. Surat khabar Fort Isra tu baik oyak nah. Hak ni surat khabar dia sendiri nah. Dia kata Fort dia tahan, Fort dia mapuh 5 ekor. 5 ekor dah mapuh, bukan sikit juga tu. 5 ekor mapuh, 2 ekor sakit. Kena bemah berdeh dalam kon Yunis. Bemah menusuk, orang panggil sum, duk sum. Pok dalam kon Yunis. Mapuh 5 sakit 2. Hak ni Fort dia sendiri tu baik berita. Surat khabar hak Fort Isra tu baik berita sendiri. Lepas tu ada lagi nah. Hak ni surat khabar Isra tu baik oyak juga. Fort tahan, Fort dia 12 ekor. 12 ekor ni jadi orang debet dah, Fort radap dah, Fort berdeh nah. Dia panggil Fort Rock Fisik, Fort dia. Fort Rock Fisik. Debet dah Fort ni. Fort Fuk cakap dah. Tapi 12 ekor Fort dia kena bemah sum juga. Tembak juga. Sum berdeh juga. 12 ekor ni boleh jadi sakit mapuh banyak ekor nah. Fort dia kena di mana? Fort dia kena bemah elok masuk dalam rumah. Dalam rumah bemah tebang dah. Fort dia masuk dalam rumah tu tembak tem rumah tu. Hak ni berlaku di kon Yunis juga. Ada mapuh, ada sakit nah. Tu dia. Hak ni di kon rumah utuh. Nah, tembak tu rumah utuh turun nah. Wak Fort dia duk lekat dalam rumah tu. Sakit mapuh duk dalam tu nah. Hak ni bemah. Hak ni Fort dia rakyat diri nah. Bukan bemah rakyat dak. Berita hak Fort dia, Fort Isra tu baik berita sendiri nah. Di kon Yunis juga. Rumah utuh. Nobang tinai Fort dia sendiri nah. Tu dia. Hak ni bukan kata Fort dia tu baik berita. Hak ni penjual Al-Quds dia pukul lah. Pukul video tu, sebar video. Hak ni berlaku di bait lahir nah. Hak ni penjual Al-Quds dia tembang. Bang besar. Mula-mula nak gitar dia tu baik dulu cara buat. 2 orang duk akak bang nah. Kali-kali tok. Lepas tu nanti
Nah, pijah juga hidup pukul gambar gijah bukan gambar rekat dak. Itu baik gijah juga. Duk nanti lama juga. Duk start kereta Ford Isra mari. Tembok lah. Hak ni tak tahu mampu peka. Dalam kereta dia serak nak ada 4-5 neko kena ada nah. Pas bang pula bang kuat. Bang yang kuat. Dah. Jauh kereta tu nah nampak nyala nah. Ni berlaku di Beit Lahir nah, di utara Gaza. Habis ni tu. Kita pergi Fort dia rengan pula. Con 12 Fort Isra rengan kata tahang Fort dia ni, tahang wisawakam. Wisawakam ni tahang cara tebang nah. Cara tebang, cara wak bang bet tu nah. Yata Fort ni mapuh dalam Gaza Selatan. Duk berde dalam Gaza Selatan nah, berde dengan pejuang ni. Ni royak sendiri nah. Berita Fort Isra tu baik royak Con 12 trotak atau Fort yang mapuh. Tapi tak tu baik jumlah apa ikor nah. Habis dia kata. Hak tu Fort dia mapuh. Fort dia kena bang. Kita tengok pagi ni, pagi Jumaat hari ni belum nak pergi semaya raya di Gaza tu. Orang Gaza mati syahid dah. 22 orang nah mati syahid. Hak ni rumah sakit nah. Berita hak rumah sakit di Beroyak. Nampak dia ke bang ni serata dalam Gaza juga hari ni pagi-pagi ni. Ada semaya baru nak orang nak pergi semaya nah. Semaya raya tu. 22 orang mati syahid. Tu. Lepas tu pula di Rafah. Di Rafah tu baik rengan juga kata hak ni dekat apa tempat orang duk bagi tu. Bagi makan ni, bagi roti, bagi gandum tu. Bagi roti lah timbang ni. Bang. Bang timbang tu nah. Hak ni bomo baik royak sendiri nah. Wak orang Gaza, orang di Rafah saat ni tu mati pula 7 orang nah, mati syahid. Hari ni nah berita tu baik sana yang saya tengok ni. Nah. Tepat dekat orang duk bagi tu, Pak Fort yo duk bagi, Fort Isra duk bagi beras, bagi roti tu. Bang di batu nah 7 orang mati syahid. Di batu nah. Kita pergi tengok buku. Apa ni? Nanti istana nak cari dulu. Hari ni Mohita poso nah, esok bakal raya belakon lah. Selamat hari raya nah, maaf zahir dan batin. Batu terima kasih peminat saya duk tengok nak malam nak hari tu nah. Duk dengar berita saya duk royak ni. Terima kasih belakon. Selamat hari raya belakon nah. Tu. Malam ni sekadar ni dia lah malam ni. Kita dengar esok pula. Dengan banyak-banyak. Habis berita ngoyak tak boleh. Kita dengar pagi esok lah. Malam ni sekadar ni saja. Doa lah Gaza selamat berjaya benda ni. Amin. Tu. Jumpa pagi esok. Islam lah. Tengok. Nak hari lah. Terima kasih. Islam lah. Malam ni. Assalamualaikum.